Di mulut. Kasar tebal. Kasar. Kadang tadi ada hujan cik. Jadi hujan juga tadi dekat mana tu? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Manzerzi. Oke, ini hari aktiviti kita memancing di Kelong Legend Pantai Siring. Oke, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe dan saksikan video ini sehingga habis. Oke, sekarang baru sampai. Oke, kita bertolak daripada jeti tadi pukul 9. Oke, balik esok tengah hari. Oke, semoga ada mana-mana jumpa sebentar lagi. Oke, set up dulu. Oke, sekarang kita tadi terlupa nak review. Oke, review dulu apa yang ada dekat Kelong ni. Oke, ini platform pertama dia. Air penuh. Lapang. Okey, ni bahagian dapur dia. Alamak, macam kat rumah lah dapur. Siap ada cermin tak? Dapur siap. Semua bersih, kilat-kilat. Lid. Okey, power elektrik guna generator. Ni bilik ada katil. Nak tidur boleh tidur sini. Ada first aid. Tengok kat belakang. Oh, air penuh. Ni tandas dia. Ni generator. Alamak, bising sikit. Kita tengok tanda dia. Alamak, mantap mat. Sandal bersih. Nak mandi pun boleh. Okey, kita pergi ke platform yang satu lagi. Oh, ni ada tempat barbecue. Okey, siapa nak buat barbecue di sini? Ni ruangan solat. Ruangan solat boleh buat tidur pun boleh. Kiblat, arah kiblat. Siap arah kiblat tadi. Right. Bantal ada, jangan risau. Siap ada rumput kapet. Rumput kapet. Okey, ni penghujung dia. Selesa. Ngam. Hasil belum tahu lagi. Tempat memang selesa. Okey, sekian saja review. Okey, kita tunggu aksi-aksi hasil-hasil. Tengok ada hasil tak ada. Ada tak ada? Jauh balik, tak dapat sampai. Nampak? Aduh. Strike pertama. Ini jangkau. Lesen untuk hari ni.
Kena kat kau. Dalam. Mata kecil. Tak tahu ada tidak. Tak rasa pun ikan kan. Rasa batu. Yeah, lesen. Lesen. Glamour mak. Kasau juga. Apa? Jangkau. Mata kecil. Alhamdulillah. Lama lagi. Alhamdulillah ada saiz. Ada saiz. Alhamdulillah. Ada. Mata kecil nombor 8. Jangkau. Alah. Alah, ini tak nak lah. Duri. Tu lu pasal lah. Ada kelekat. Alhamdulillah, strike lagi. Gelama makan apa ni? Gelama makan kurita. Ada gelama. Alhamdulillah. Kasau ke gelama? Dia makan ekor gelama tadi. Kau punya lah. Ikut apa? Oh, ikut bolos lah. Dia dah start makan. Dah ada. Come on. Dah lah. Gulung sikit. Lekat dah. Dia dah start makan. Tengok apa. Adakah gelama lagi? Tak apa. Gelama ni kasau-kasau. Oh man, ini gelama umpan. Mantap. Tahu ada. Tak ada. Tak sabar tak ada. Mata pendek memang sensitif. Ada. Ada. Alhamdulillah.
Jangkau. Kalau juga strike gelama ikan duri, lama-lama mencuri. Baik aku tak buat 2 batang mata kecil lah, kalau tak penat aku. Ni apa umpan ni? Gelama lagi. Lama lagi. Tu. Depan dia ya. Dia lama lagi. Ada saiz. Goreng sedap. Gorgon. Lek. Dah gulung jut. Mantap. Dah. Relax. Layan. Aduh. Gulung laju. Kadang dia undur. Dia bunuh. Hai. Dia geli. Dia dah makan siya. Dah makan dah. Lambat ni. Tak kesal makan. Dia kesal, tak lekat. Assalamualaikum, good morning YouTube. Okey, sekarang pukul 7 pagi. Kena scam. Gulung sikit. Sikit deh. Tebal satu. Lama. Gerut dah sampai. Inilah kacau. Gerut. Masak air ni, ada orang masak air. Kalau tarik tepi, dia punya pattern selalu tarik tepi. Ada lah. Ada. Dah lekat. Ada kan masih gerut.
Oh, yeah. Morning Groot. Mantap. Oh, dia hinjut dah. Kasau. Kedua loceng dulu. Tak ada. Karipap di mulut. Buat kau lah. Dengan karipap pandang lagi. Aksi terlarang. Berhenti kayu ya. Habis ya. Mana? Ini Bapak Groot. Dia mau jangkau juga boleh. Oh, jenak. Besar. Kasau tebal. Kasau. Mantap. Oh, ada lauk mat, ada lauk. Oi, ada lauk. Dapat. Ya, hasil kali ini dalam kolam. Ni baru dapat ni. Oh, lama segar tu nampak. Tadi dia terbalik terus tegak Lama kali. Gelama tu ni. Daripada itu hari dia dah nyanyi dah ni. Dia malah nak buat cerita ke. Okay. Next player. 300 pun tak ada. Miskin. Aduh. Dah jongkit tadi tu. Oh. Hah? Scam ah. Aduh. Oh, iya. Oh, ini aksi berbahaya ni. Gorgon. Jadi salah makan umpan. Tak ada ni. Di sebelah. Tu tak ada tu. Ada juga. Ada scam? Ada. Ada, nampak ada. Pagi dia ganas pula. Oh, lama lagi. Dia nak pakai Yunus punya. Alah pula. Besar. Oh, kasau. Tu. Kasau. Tengok. Bukan sisik mayong. Ada tali angkut. Ya. Ajak terus. Tak tu tengok tu. Mayong. Mayong datang ni. Alamak jatuh ke yang. Oh, mantap. Sikit. Mayong ada saiz.
Mantap, mantap. Depan saya. Sebawa ke apa? Oh, jangkau dah habis. Buka lu. Korang semua tak payah mancing tak dapat ikan. Tengok 2 orang je dapat. Kasau. Lama. Oh, ini sudah goreng. Sudah goreng. Lama lagi. Dan kau sudah habis. Redo. Last call. Gelama lah. Kuat. Kuat. Ada barang tak? Jangan. Gelama dalam kenangan. Besar. Sedap goreng. Selamat ikan. Jap. Tak apa, biar. Ada. Dah. Ada. Record aku balik dulu. Ada ke? Aku korbankan aku punya loceng tau. Kalau tak ada, tahulah. Ada tu. Kasau. Gerut dia. Gerut. Tak boleh main kena tepi. Saya suruh balik. Gelama 4. Goreng. Hasil setakat ni paling besar tebal pipi. Lain semua gelama gerut-gerut. Ya. Ada duri tak masuk sini. Ada apa? Mayong. Letak Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil untuk trip kali ni mayong. Tebal pipi. Skot. Okey, yang lain semua gelama. Okey, sekian untuk update trip kali ni.
Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sekian saja trip untuk kali ini memancing di Kelong Legend Pantai Siring. Okey, jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Berjumpa lagi di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey guys, kita membuang jaring pula. Buangan pertama dapat 2 ekor je anak talang. Ini buangan kali kedua. Oi, lauk. Nasi lauk tadi kan. Wah.